Maknya betul gini. Boleh lah. Oh, mecok lah lu. Seorang ada zoo. Ayang. Hot pan coming through. Sekali lagi. Hot chicken coming through. Ni kita nak buat Zinger XL. Okay. Oh, marum. Satu chicken chop kita bagi. Satu chicken chop tu kita buang tulang dan kita slice sikit ujung-ujung, jadi supaya dia menjadi lebih besar lah, lebih lebar. Ni barang dia kawan. Dalam satu burger besar ni boleh puas hati kawan, insya-Allah. Hello. Brum. Kita nak buat Zinger XL lagi. Zinger XL ni memang jadi dia kata berahi kot lah. Sebab saiz dia besar tak? Video hari ni memang buat ayang, buat Zinger video hari ni Hari ni 24 baru lah. Lama start dah cuti sekolah Jadinya popokmu kalau nak order tu harap bersabar sikit, sebabnya cuti sekolah kan jadi ramai sikit orang. Zinger XL. Hello, hot chicken coming through. Room. Jam menunjukkan 12 malam. Kedai banyak tamnya ramai ke orang. Burger pun tinggal beef homemade sahaja. Zinger dengan small kicik habis licin tau. Ni beef homemade set. Ni beef homemade biasa, macam biasa bawang goreng, letak fries, letak sos cili dahulu, black pepper, mayonis. Allah. Beef homemade set, beef homemade burger set sekali dengan fries RM11 sahaja. Cuti-cuti sekolah ni mari singgah belaka kat ada Hamis Cabin dah. Kita buka macam biasa. Masih banyak belaka. Sekian video untuk hari ini. Letih rekap. Assalamualaikum. Ting.